Macam gitu ceritanya. Berkabut. Tolonglah berkabut. Aku ni tak tahu dah nak buat apa dah ni. Tapi bukannya pasal benda ni kita dah pernah bincang ke sebelum ni? Itu... Itu apanya, ha? Engkau boleh tak jelaskan yang sebetul-betulnya? Kalau engkau datang sini semata-mata kau nak ungkit benda yang lama, baik tak payahlah kau nak ungkit benda yang lama. Aku pun tak sudi nak dengar. Tak berkabut. Bukan aku nak ungkit benda yang lama berkabut. Tapi benda tu memang buat hati aku rasa macam tak ni tau. Hati aku rasa macam tak tenang kalau aku tak lepaskan benda tu. Engkau pun boleh faham apa yang aku rasakan sekarang. Takkanlah kau tak faham apa yang aku ceritakan engkau selama ni. Kalau kau tak nak ungkit benda yang lama, apalah kau cakap benda yang lama? Aku tak nak dengar pasal benda tu. Tapi kau ungkit balik, kau ingatkan balik aku pasal kenangan lama yang paling teruk sekali dalam kisah silam aku. Ya, aku tahu berkabut. Tapi kau kena faham aku. Situasi aku sekarang berkabut. Takkan kau tak faham aku lagi. Aku dah penat dah nak jelaskan berkali-kali dekat engkau. Tapi engkau selalu ego kau terlalu tinggi. Engkau tak nak dengar apa yang aku cakap dekat engkau. Sekarang aku nak jelaskan kat engkau, engkau pun tak faham. Tapi kalau engkau betul-betul tak nak faham apa yang aku ceritakan dekat engkau selama ni, okey, tak apa. Aku boleh je maafkan kau kali ni. Aku boleh bagi kau peluang lagi untuk kau dengar cerita aku. Tapi jangan sampai kau menyesal bila tiba waktunya. Kau akan menyesal semua hidup kau. Apa yang aku tak nak buat selama ni kat engkau, tapi aku akan buat juga. Kau jangan sampai aku buat macam itu kat engkau. Kau dengar betul-betul kau. Aku tak kira kau kawan aku ke apa ke, tapi kalau kau tak nak dengar cerita aku sekalipun, kau setidaknya kau kena faham apa yang aku nak bagi tahu kat engkau. Bukannya kau anggap aku ni macam sampah, kau tahu tak? Sedap mulut engkau cakap aku anggap engkau sampah. Kalau engkau bukan kawan aku tak bagi engkau datang rumah aku tak. Aku tak bagi kau tinggal kat rumah aku tak. Kau tahu tak? Rumah ni aku yang bayar. Tapi engkau cakap apa? Aku anggap engkau sampah. Kau dengar sini elok-elok. Kalau aku anggap engkau sampah, aku dah halau kau keluar dari rumah ni tau. Sekarang aku tak anggap engkau sampah, tapi engkau sendiri yang anggap diri engkau tu sampah. Kau jangan sampai aku buat kau. Buatlah. Kau ingat aku takut sangat dengan kau ke? Kau memang betul-betul buat aku geram berkabut. Naas kau malam ni dengan aku. Jangan buat. Tolong aku. Aku betul-betul aku minta maaf. Tolong jangan. Tak perlu kau nak minta maaf dekat aku berkabut. Sekarang sudah masanya kau tengok apa yang kau berlaku kat kau. Kabut. Jangan.